Hari ini saya nak berkongsi satu petua nenek moyang kita zaman dahulu jika terkena sengat lebah, tebuan tanah ataupun yang dikenali sebagai peringat di dalam hutan ataupun semak samun. Kat depan saya ni ialah tahik cacing. Kelihatan sangat-sangat banyak tahik cacing yang ada di tepi lereng bukit ni. Sebenarnya untuk pengetahuan anda, tahik cacing ada beberapa khasiat tertentu untuk rawatan-rawatan yang diamalkan oleh orang-orang dahulu. Antaranya, ia boleh merawat masalah beguk. Anda tahu tak beguk yang timbul dekat bahagian pipi bawah dagu anda? Ini antara digunakan oleh orang zaman dahulu untuk merawat beguk. Caranya ialah anda ambil, lembikkan dia dengan air yang sedikit, kemudian tampalkan kepada bahagian beguk. Bagi penuh. Kemudian insya-Allah perakkan sehingga ia kering. Bila dah rasa kering, dah terlalu kering, barulah boleh basuh. Selain itu juga, tahik cacing ni ia boleh merawat jika anda terkena sengat tebuan, peringat, tebuan tanah dan sebagainya. Caranya sama juga, anda lembikkan tahik cacing tersebut dengan air yang sangat sedikit bagi dia boleh melekat apabila ditampalkan. Kemudian biarkan ia kering, insya-Allah. Ini petua orang-orang zaman dahulu kita, jangan dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.